much better, much better performance daripada Liverpool lah. Actually line up pada awalnya dikeluarkan oleh Slot tu dah menunjukkan lah intention apa yang dia nak cuba buat pada pagi tadi. Robo kekal di dalam starting 11, Gakpo akhirnya out, Wirtz in. Benda yang semua orang minta lah, fans minta. Dan line up tu pun kita tahu yang Arne Slot cuba untuk crowd midfield area tu untuk overload di bahagian tengah, jadikan Liverpool lebih agresif dalam sebarang duel dan juga cabaran, lebih cerdik aku kata, dan lebih selektif bila nak press tinggi, bila nak retreat dan susun dalam low block. Macam aku boleh kata back to default setting lah musim lepas. Diagonal daripada Van Dijk pun nampak dah kembali. Aku juga nampak satu benda yang menakjubkan apabila Conor Bradley rasanya sekali kot ada dia buat diagonal terus across the pitch sampai dekat bahagian left wing tu. Daripada segi build up juga, Mamadashvili dia akan escape press dan juga man to man marking daripada Madrid tu dengan membuat long ball. Sekaligus memang bola tu sampai ke atas lah. Apabila bola sampai ke atas, dari situlah kekuatan back to goal Salah dan juga link up AKTK tu menjadi seolah-olah gam untuk Liverpool, dan Liverpool boleh sustain attack. Dan aku rasa secara overall tak pelik apabila Liverpool boleh tunjukkan semua ni bila mana two of the best performing player season lepas, Mohamed Salah dan juga McAllister, main seperti mana musim lepas. Jadi aku rasa first 5 minit, first 10 minit macam tu strong start daripada Liverpool lah. Madrid betul-betul under pressure, dan high press daripada Liverpool tu memang cubaan Liverpool lah untuk nick, untuk dapatkan gol awal. Dan aku rasa daripada situlah Liverpool, apabila Madrid dah mula dapat grip sikit dalam game, slowly Liverpool went to mid block shape dan tak terus menekan. Liverpool selektif, ada kala menekan tinggi, ada kala retreat ke bawah. Dan aku juga perasan yang daripada awal lagi Courtois actually dia went long each time. Dia sama seperti Mamadashvili lah untuk escape press tinggi daripada Liverpool. Dan aku rasa kita kena cakap pasal Wirtz lah. Wirtz is everywhere. Daripada first half lagi, daripada line up itu kita nampak yang dia start from the left wing. Arne Slot actually semasa line up dikeluarkan, dia kata Wirtz akan main left wing, tetapi bagiku itu hanyalah on paper. Sebab atas padang tu he is everywhere. Hampa boleh tengok sentuhan dia. Dia literally like memang duduk bergantung kepada situasi di mana ball side ataupun bola tu berada. Kalau contohnya bola ada dekat Conor Bradley, dia akan main ke kanan. Kalau contohnya bola ada dekat McAllister belah kiri tu, dia akan pergi belah kiri mengikut arah bola tu berada. Dan kebiasaannya bila Cody Gakpo main sebagai left wing, dialah akan jadi width holder. Dia akan berada di bahagian wide. Tetapi kali ni kita nampaklah Robo kadang-kadang jadi width holder. Sometimes McAllister pula dia akan pergi ke arah wide. Sometimes juga Heki dia akan juga bergerak ke arah wide, dan kemudiannya Wirtz akan berada di bahagian tengah lah. Dan aku rasa sebut pasal Heki, sebut pasal AKTK dan juga Wirtz tu, aku rasa partnership yang boleh Liverpool bina dari situ. Kita boleh nampak yang position kedua-dua player ni dekat antara satu sama lain, like literally on top of each other. Hampa boleh tengok daripada touching map untuk Wirtz, kemudiannya AKTK ni memang almost the same. Wirtz menjadi foil kepada striker utama, dan bagiku dia mempunyai satu performance, satu display yang betul-betul memuaskan lah. Dan kemudiannya aku rasa kita bercakap dulu tentang Vinicius Junior menentang dengan Conor Bradley. Aku rasa first 10 minit Bradley rasanya dia belum panas lagi. Jadi Vini bila setiap kali dia dapat bola, dia akan drive the ball every time lawan dengan Bradley. Once aku rasa Bradley dia dah jumpa jalan dah, dia kata oh Vini ni memang each time dia akan go outside, dia akan cuba take aku. Bradley aku boleh kata memang held his own against Vini. Crunching tackle, 1v1, sweeping bola-bola diagonal daripada Militao, daripada Højsund. Bila bercakap pasal Bradley ni, dah ada history dah dengan Madrid. Last year giliran Kylian Mbappe main left wing, masuk dalam poket. This year Vinicius Junior pula. Dan aku rasa yang lagi seronoknya, performance dia ni disaksikan oleh his predecessor Trent Alexander-Arnold di bangku simpanan. Orang kata Bradley ni memang build on him lah.
untuk menang perlawanan tu. Daripada minit 15 macam minit 25 macam tu, Liverpool mula nampaklah hilang sikit grip, agak struggle. Sebabnya Liverpool tak ada outball dekat bahagian atas tu. Liverpool cuba cari AKTK, bola hilang. Kadang-kadang clearance daripada Liverpool tu sendiri selepas mendapat turnover pun sangat-sangat poor. Turnover, kemudian aja dapat situasi fast break, Liverpool tak boleh convert. Kemudiannya aku rasa sekitar minit 25 sehinggalah half time macam tu, Liverpool mulalah dapat momentum. Momentum yang kuat. Tapi sayangnya Liverpool tak ambil chance lah. Aku boleh kata dalam tempoh 10-15 minit tu, apa yang kita biasalah, iaitu Anfield Storm. Nampak slowly Liverpool grow into the game. Liverpool dah mula dapat keyakinan, dah mula bola masuk ke dalam kotak penalti. 1v1 saving daripada Courtois. Again, who else? Bagi aku Madrid dalam tempoh tu memang terperangkap dekat their own half. Liverpool juga dalam tempoh tu dapat penalti tapi kena overturn. I don't know why. Hampa try komen tengok dekat bawah, adakah itu penalti ke tak. Bagi aku, kalau dalam Champions League ni kebiasaannya itu adalah penalti, sebab level threshold penalti dalam Champions League ni lebih ringan lah berbanding dalam Liga. Tanpa gol 0-0, bila masuk second half tu, strong start sekali lagi aku rasa daripada Liverpool. Liverpool first 2 minit kot dapat corner, Courtois lagi point blank save daripada header Van Dijk pada awalnya. Dapat corner, save Courtois lagi daripada AKTK. Kemudiannya daripada situ dapat corner sekali lagi, 3 corner berturut-turut, AKTK tanduk CP. Jadi dalam tempoh 5 minit Liverpool dapat 3 peluang. Dan aku tengok a staggering fact lah, sejak final 2002 Paris, 23% saving daripada Courtois buat dalam Champions League adalah menentang Liverpool. 23% weh. Apa dendam lah kawan ni dekat Liverpool. Come on, masa final tu hang dah ada joy dah. Season lepas pun kita tengok banyak save yang dia buat, season ni pun save yang sama. Jadi aku rasa dalam tempoh macam tu, apa yang Liverpool missing hanyalah gol. Performance, create chance, semuanya mantap. Dan aku rasa dalam tempoh yang sama, first 15 minit second half tu, Madrid juga agak sloppy actually. Mereka tak boleh cope dengan pressing, bagaimana untuk keluar daripada their own half. Clearance yang sangat-sangat lemah. Kemudiannya beberapa kali aku rasa cheap free kick dilepaskan. Dan apabila Jude Bellingham melepaskan satu cheap free kick, hasil actually daripada kesilapan Huijsen yang membuat clearance yang sangat-sangat lemah. Kemudiannya bola tu dapat dekat Dominic Szoboszlai. Cuma satu outcome apabila gol pertama, gol tunggal perlawanan tu dijaringkan oleh Alexis McAllister. Finally he has arrived this season. Back to back opening goal menentang dengan Madrid. Secara overall display dia tu memang nampak sangat sharp. Passing dia yang rasa macam hilang sebelum ni, dia punya crisp passing tu dah mula kembali. Dan bagiku untuk gol tu, pace delivery Szoboszlai tu lah yang memungkinkan gol tu. Sebab delivery dia sangat-sangat tajam. Maka bagiku hanya perlu berada di posisi yang betul, hanya perlu apply his head. Walaupun tadukan tu mungkin hanya sentuhan yang kecil daripada McAllister, walaupun straight dekat Courtois, no chance lah dia tepih kali ni. Bagiku header tu terlalu dekat dan kuat untuk dia tepih. Baru hang tahu, aku tengok masa saving Van Dijk tu, kawan duk sengih-sengih apa semua kan. Sengih lagi. Jadi start daripada situ, gol minit ke-60 kah, Liverpool defending the goal. Collective display performance 10/10 daripada Liverpool. Kerja keras lah untuk pertahankan kelebihan satu gol tu. Szoboszlai pressing, kemudiannya Wirtz ikut pressing, AKTK pressing. Dan aku juga suka the fact yang kalau contohnya Wirtz pressing, Szoboszlai akan duduk dekat bawah sikit. Kalau contohnya Szoboszlai pressing, Wirtz pula akan turun ke bawah sikit. Nampak lebih natural. Nampak yang memang Liverpool cuba untuk clock the midfield lah. Ada 2-3 kali juga aku rasa Salah berjaya curi bola sebelum Madrid sempat masuk ke dalam kotak penalti lagi. Wirtz pada malam tadi 11.37 km lari. Dia orang Szoboszlai tau. Memang insane shift daripada dia. Double pivot kita, Gravenberch,
top defensive game untuk malam tadi. Aku tengok few time di mana dia buat last minute interception. Dia berjaya cuih bola daripada pemain Madrid, cover his bases very well, protect his area very well. Dan aku rasa daripada segi centre back Liverpool sendiri, Slot masih lagi mengekalkan +1 di bahagian belakang tu. Tetapi yang bezanya, Konate dan juga Van Dijk, dia pun ni bergilir-gilir untuk jump, menjadi agresif untuk memastikan yang Mbappe tak boleh dapat bola dan membelakangkan gol dengan begitu selesa sekali. Konate aku rasa performance dia malam tadi memang satu performance yang membuatkan Madrid makin tergila-gila dekat ni. Betul-betul penting dengan cara Liverpool cuba untuk bermain pada pagi tadi. Minit 82 macam tu, sampailah moment that rat 66 masuk ke dalam perlawanan. Aku suka the fact yang first kali masa dia kena sub tu dia kena boo, and the second one Anfield being cynical dengan cara mereka ni menyanyikan lagu Jerat berkali-kali nak menunjukkan kesetiaan tu. Aku tak mau ulah pun, kisah ni memang tak boleh terlepas pun, sebab backstory sebelum perlawanan pun memang banyak centered around his return, yada-yada. Kemudiannya end up dia berada di bangku simpanan, main hanya 15 minit, buat hanya 10 sentuhan. Dan aku rasa performance dia tu sums up apabila delivery daripada Trent ni di posisi yang kita tahu kebiasaannya Trent akan bagi bola yang cantik melayang ke arah Kopen. Aku juga suka dengan komen post-match daripada Van Dijk apabila Theo Walcott tanya dekat dia, adakah hang nak selepas perlawanan jumpa Van Dijk ke apa? Dia kata no. Betul-betul satu statement sesuai dengan seorang kapten yang mementingkan tim dia berbanding dengan friendship yang suatu ketika dulu wujud. Sebut pasal Van Dijk, aku juga suka yang pemain-pemain yang aku boleh kategorikan old-timer ni, Mohamed Salah, Van Dijk, Andy Robertson, and performance mereka ni tak kurang daripada 8/10 lah. Dribbling Salah probably is back. Carreras malam tadi memang kena toy around seperti musim lepas. Untuk Robo, kemungkinan display terbaik dia dalam beberapa tahun ni. Dan untuk Van Dijk, tak sekali pun aku rasa dia ditarik posisi yang dia tak selesa. Tandukan sangat-sangat commanding, kemudiannya dia jaga area dia dengan sangat-sangat baik. Dalam kita sibuk meraihkan signing baru, termasuklah aku pun buat kesilapan tu. Depa ni tunjukkan kepentingan slowly phasing out this old-timer yang masih lagi mampu mengekalkan standard yang tinggi untuk tim Liverpool. Jadi hats off untuk ketiga-tiga pemain. Cuma agak rugi aku rasa ketika itu Liverpool tak dapat gol kedua ataupun gol ketiga. Seingat aku lah, sepanjang 90 minit Real Madrid ada sekali ikut big chance yang Bellingham betul-betul sebelum half time dia dapat 1v1, kemudiannya Mamadou save. Rasanya sekali lagi itu pun mungkin-mungkinan half chance daripada Mbappe lah yang dia terus cucuk pisang tu, tetapi bola tu melayang. Yang lain-lain tu tak ada lah 1v1 ke apa, aku rasa tak ada. So yeah, bagi aku this is not an easy feat lah, sebabnya Madrid tengah perform 6 kemenangan ke sebelum ni berturut-turut. Dan Liverpool pula sebaliknya, Liverpool sekarang ni baru nak merangkak semula, cari momentum balik. Dan good performance, something to build on lah sebelum match menentang dengan Manchester City. Selagi boleh kita happy. Dan aku rasa kedua-dua performance back to back yang sangat-sangat memuaskan daripada Liverpool. Salam tiga mata, enjoy that performance. Teringin nak tengok game EPL di stadium? Nak rasa sendiri suasana EPL di depan mata? Jom ikut kami. Jugador tak main-main weh. Jugador TV bakal bawa hampa ke London untuk menyaksikan perlawanan Arsenal versus Manchester United daripada 22 Januari ke 30 Januari. Dan kalau hampa rasa tak puas hati lagi, boleh add on untuk tengok game Champions League Arsenal versus Khairat Almaty. Untuk yang nak join tengok trip Derby Alexander Isak, trip Liverpool menentang Newcastle juga dibuka guys, 26 Januari sehinggalah 3 Februari. Grab this chance, jangan lepaskan peluang. Selama ni kita hanya tengok Anfield di kaca TV, so inilah peluang anda untuk merasai sendiri suasana Anfield yang berhantu. Package termasuk penerbangan dari KLIA, penginapan, pengangkutan, stadium tour dan juga tiket perlawanan. Dan yang paling penting guys, ada
ada juga travel insurance. Pembayaran boleh dibuat secara ansuran 2 kali, tetapi tempat adalah terhad. Jadi cepat-cepatlah PM Ezam sekarang. Nombor telefon aku letakkan di ruangan komen.